Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aini Syafia binti Safunizal selaku wartawan TVPSS SMK Mekat Dewa. Hari ini saya akan berkongsi tentang aktiviti yang telah dijalankan pada 4 Oktober 2025. Pada 4 Oktober 2025, SMK Mekat Dewa telah mengadakan Majlis Apresiasi Sasiah dan Kepimpinan Gemilang bagi menghargai pelajar yang menunjukkan sasiah dan kepimpinan cemerlang sepanjang tahun. Anugerah diberikan kepada pengawas sekolah, PRS, pengawas pusat sumber dan pemimpin pelajar yang aktif dan berdisiplin. Pengetua turut menyampaikan sijil dan mengucapkan tahniah kepada semua penerima. Majlis ini memberi inspirasi kepada murid lain untuk terus menunjukkan kepimpinan dan sasiah yang baik. Saya Nur Aini Syafia melaporkan untuk TVPSS SMK Mekat Dewa. Sekian, terima kasih.